cantik macam berlian. Tapi bila dilepaskan ke sungai, tilapia diamond jadi musuh dalam selimut. Macam mana ikan ni boleh hancurkan ekosistem? Ini sebabnya, pertama, pembiakan terlampau laju. Ikan betina boleh bertelur ratusan biji dan simpan anak dalam mulut. Dalam masa singkat, populasi mereka meletup dan penuhi sungai. Kedua, persaingan makanan. Mereka makan alga, tumbuhan air, dan makanan kecil. Ikan tempatan seperti kelah dan sebarau tak cukup makan. Ketiga, mengganggu habitat. Mereka suka gali dasar sungai untuk buat sarang. Ini buat air jadi keruh, tumbuhan mati dan oksigen berkurang. Keempat, bawa penyakit. Ikan ni boleh bawa penyakit seperti Streptococcus dan parasit. Ikan lain pun boleh kena jangkitan. Kelima, tiada pemangsa semula jadi. Bila masuk kawasan baru, tak ada pemangsa yang kawal mereka. Mereka jadi dominan dan ancam biodiversity. Kesimpulannya, ikan ni memang cantik dan senang bela. Tapi bila lepas ke sungai, dia jadi pembunuh senyap dalam ekosistem air.